Assalamualaikum YouTube, sama saya Nadia Mat Pink. Okay guys, hari ni kita nak pergi tengok race dekat Auto Race Isesaki punya track. Nama race dia adalah Auto Race. Kita tengok race dia macam unik. Bulatan, tak boleh break. So, jom layan video untuk kali ni. Dia punya layout track lah. Dia macam stadium tau, bulatan. Tapi nanti orang akan race sebab ni motor. Pink racing, pink racing. Pink racing. Trek belakang gunung sejuk gila. Kita kena ikut sorok-sorok. Lagu dramatik weh. Okay, kita dapat masuk dekat dia punya information center. So kita dapat tengok lah mock-up motor race tu macam mana. Kita dapat tengok depan mata guys. So ni dia motor yang digunakan untuk race tadi. Kalau korang tengok handlebar dia bukan crash. Ini memang macam ni. So dia memang sengit macam tu lah. Sebab dia orang race dalam bulatan kan. Dia engine tu betul-betul lowot ke bawah kan. Exhaust tu kat bawah. And diorang pakai, ini dia punya racing suit lah. And ni dia punya cover. Ush, macam Power Rangers. Ni dia punya helmet. Ni antara legend corner yang dah meninggal. So kat sini dia ada buat meja perhargaan untuk legend ni. And kalau nak bagi kata-kata semangat ke apa ke, boleh tulis kat situ lah. Tapi yang buat Pink betul-betul rasa tertarik tu adalah memang betul-betul dia punya motor lah. Rupa motor dia bila dekat atas track tadi, nampak cara diorang lumba. Macam tu cara dia. Tengok bila dekat atas track tadi, position diorang akan jadi macam ni. So bila corner, handlebar yang sengit ni, dia akan jadi lurus. Dia akan jadi macam ni lah. Nampak macam normal kan? Tapi sebenarnya dia macam ni. Okay, so yang ni adalah auto race. So kalau kat Jepun, yang ni lebih dikenali sebagai diorang punya local race diorang lah. Dia lebih kepada untuk bandit. Kalau kat Malaysia, kita ada Kaprik. Kalau dekat diorang ni lah auto race. So race ni dia ada 8 raya. And then jarak dia 3.1 km, lebih kurang dalam 6 pusingan. And race ni dia ada handicap. So rider yang paling laju akan start belakang, and rider yang paling slow diorang akan bagi start dekat depan. Okay, untuk spek motor pula, motor diorang dibenarkan gearbox 2 speed saja and tak ada brake guys. Race 2 gear je, so tak boleh brake. Pandai-pandai lah kau berhenti dengan motor tu. Tayar special sebab dia 3 segi. Kalau tengok ni ni, brake tak ada. Memang tak ada brake. Belakang tak ada brake guys. Okay, motor ni dia carburetor. Lepas tu intake ni kau tengok dia letak apa, slow engine guys. Aduh guys, style tu. Wah, lever brake tak ada. Gear, untuk gear ada.
So ringan lah. Betul lah. Rempit logik. Tak ada break, ringan. Tapi kenapa ada handlebar kat sini? Ini apa? Oh, kalau kita tengok gambar ni, dia gunakan benda ni untuk PAUD. Oh. Okay, dia ada VIP punya tempat Niaga untuk VIP punya tempat lah. So kalau korang datang nak tengok style VIP, niaga dia. Legend Cup Tengok, memang betul-betul legend ni. Yang race pun atuk-atuk dah guys. Wow, rider perempuan. Cantik. Ni rider perempuan kat ni. Tengok. Macam ni dia keluar kaki. Position dia memang lain macam. Ni. Pedal tadi tu digunakan untuk kaki. Okay, Wall of Fame. Jom kita tengok lagi. Banyak-banyak jenis motoris yang ada. Nokia 1698 win kau. Oh, rider perempuan Moi Tasaki. Oh, rider perempuan dia memang suka nombor 3. Banyak rider perempuan 36, 38, 33. Price money 30 juta yen. Kau nak tu spek enjin lah baca. Dah macam museum. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Minta maaf ni tak nak record banyak sangat untuk race ni sebabkan diorang tengah betting kat dalam tu. Jadi yang kita record pun terlepas je kita dapat tu. So itu dia sedikit kenaan dengan auto race. And jumpa next video. Jangan lupa share, subscribe, like, komen. Bye. Thank you all.